Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, salam sejahtera, segulai, sejalai. Pada video kali ini saya ingin membuat satu komentar terhadap tajuk, adakah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional bersedia untuk menghadapi pilihan raya di Johor? Jadi umum kita ketahui bahawa DUN Johor telah pun dibubarkan dah lebih 2 minggu, dan kita lihat bahawa pilihan raya ataupun jentera pilihan raya Pakatan Harapan telah pun dilancarkan dan pengumuman calon telah dibuat secara besar-besaran oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Yang menjadi pelik sedikit adalah apabila kita lihat bagaimana pelancaran jentera serta juga pengumuman calon daripada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, sesuatu yang agak pelik. Yang pertamanya kita lihat dari sudut pelancaran Barisan Nasional. Barisan Nasional telah pun mengumumkan senarai calon-calon, tetapi yang mengumumkannya adalah Datuk On Hafiz sendiri. Mengikut laporan daripada Afnan Omar, seorang YouTuber, beliau tidak kelihatan di situ Zahid Hamidi, Presiden, dan juga pimpinan-pimpinan tertinggi. Jadi kalaulah Pakatan Harapan mendapat apa yang dikatakan keadaan di mana presidennya dan juga Perdana Menteri meluangkan masa untuk memberi ucapan, melancarkan jentera dan mengumumkan kesemua 56 calon di suatu rapat umum, maka kenapa pula Presiden UMNO tidak berbuat demikian? Ini satu soalan yang boleh dikatakan besar juga, walaupun dikatakan bahawa diberikan mandat kepada Ketua UMNO negeri untuk berbuat demikian, tetapi nampak seperti off sikit lah. Bukan off sikit, saya rasa off banyak, sebab barisan tertinggi yang lain pun tidak juga nampak di situ. Kemudian kita terdengar pula daripada salah seorang pemimpin senior UMNO, Puat Zarkashi, yang seolah-olahnya mengatakan bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan pengumuman Barisan Nasional tentang calon-calon, dan beliau berkata beliau akan memberi kupasan pada 27 hari bulan, iaitu pada tarikh apa yang dikatakan pencalonan, hari pencalonan. Jadi di mana ramai yang akan berarak dan sebagainya. Dan kenapa pula Puat nak beri satu pandangan terhadap barisan calon? Mengikut Afnan Omar juga, terdapat beberapa calon-calon yang senior ataupun calon-calon yang mungkin seiring dengan Zahid Hamid yang tidak dicalonkan. Jadi ini pun menjadi satu tanda. Satu persoalan timbul adalah, adakah bahagian di Johor ini ataupun faction di Johor ini bertindak bersendirian daripada pimpinan pusat dalam mengumumkan pembubaran DUN, dalam memilih calon, dan juga membuat perkara-perkara yang tidak wajar, seperti mengatakan bahawa tidak akan duduk semeja dengan DAP dan sebagainya. Itu satu yang agak tidak seiring dengan yang saya faham tentang kaedah atau cara atau strategi pucuk pimpinan UMNO yang masih lagi dalam keadaan berhati-hati dan memelihara hubungan baik dengan Pakatan Harapan di pihak pusat ataupun federal. Kita juga boleh mendengar ulasan daripada Lokman Nur Adam yang sebelum ini telah dengan lantang sekali mengkritik On Hafiz terhadap cara
pembubaran itu telah dilakukan dan juga untuk bertanding solo supaya tidak membuat apa-apa apa yang dikatakan diskusi atau perbincangan untuk sama ada bekerjasama dengan Pakatan Harapan atau tidak. Jadi di sini nampak benarlah seolah-olahnya ada keretakan di dalam UMNO dari sudut pusat dan juga negeri, dan saya rasa dekat Negeri Sembilan pun sama. Jadi kita pertama kalinya melihat seolah-olahnya ada rebellion daripada pimpinan negeri, mungkin Melaka juga sebab ada Akmal Saleh yang memang kontra dengan Zahid Hamidi terhadap beberapa cara ataupun kaedah untuk memenangi pilihan raya peringkat federal ataupun peringkat negeri. Jadi kita lihat keadaan yang agak hambar di dalam pelancaran jentera Barisan Nasional, dan itulah persoalan timbul sama ada rumah tangga mereka pun kucak-kacir ataupun mereka tidak seiring untuk bertanding di dalam pilihan raya negeri ini. Kemudian kita lihat pula Perikatan Nasional yang saya rasa sampai hari ini mana ada calon yang diumumkan. Saya ingat harap-harap sempatlah mereka buat pengumuman pada besok hari sama dengan Parti Bersama Malaysia yang juga kucak-kacir juga sebab mereka adalah parti baru. Itu memanglah kita faham. Jadi good luck tu bersama dengan Rafizi dan Nazmi untuk bertanding di 15 kerusi. Harap-harap populariti podcast tu samalah dengan apa yang dikatakan popularity on the ground, yang tu biasanya kita tak tahu. Seperti juga kalau ramai datang ceramah, tak semestinya dia terjadi undi. Jadi maka itu kita lihat bahawa Perikatan Nasional sendiri adalah mempunyai suatu keadaan yang tidak seirama apabila di dalam mesyuarat baru-baru ini Parti Bersatu dianggap ramai untuk ditendang keluar atau disingkir keluar, tetapi tidak terjadi demikian, dan Parti Wawasan Negara telah diterima masuk dalam Perikatan Nasional. Sehari selepas itu Faizal Azumu telah memberi beberapa persoalan tentang Parti Warisan Negara. Yang peliknya tuan-tuan, dengan beria-ria Hamzah kata nak bertanding dan sebagainya, maka tiba-tiba dia tidak akan bertanding. Saya rasa Parti Warisan Negara sebab banyak masalah teknikal di dalam parti tersebut, iaitu pendaftaran ia sebagai parti, bagaimana pimpinan-pimpinan tertinggi telah dilantik untuk mengambil alih Parti Cinta Malaysia. Semua ni masih lagi belum official, dan mengikut Faizal, kalau Perikatan Nasional masuk dalam pilihan raya dengan parti-parti yang tidak daftar ni, jadi they may get in trouble lah. So itu satu concern yang cukup baik, dan kita pun melihat bahawa Bersatu sebelum ini tidak mahu menunggu Perikatan Nasional dan telah membuat pemilihan calon mereka sendiri, dan juga telah membuka perbincangan dengan MUDA dan parti lain untuk sama-sama mengharungi pilihan raya negeri. Jadi setakat ini faham saya masih lagi tidak ada perbincangan ataupun perbincangan mungkin ialah last minute apabila dikatakan satu Bersatu masih lagi sebahagian Perikatan Nasional, dan juga Wawasan Negara mungkin tak bertanding. Adakah juga kemungkinan Perikatan Nasional relax sebab dia dah ada deal dengan UMNO mungkin? Sebab mengikut Khairi Jamaluddin, beliau mengatakan bahawa diharap-harap mungkin PAS akan memberi laluan yang mudah kepada UMNO. Jadi adakah itu yang dimaksudkan, bahawa Perikatan Nasional nampak laid back atau relax dan tidak kisah sangat nak mengumumkan 56 kerusi DUN, ataupun mereka hanya nak bertanding sedikit saja
supaya dapat membantu UMNO mungkin. Jadi itu satu kemungkinan lah. Dan ia telah disound oleh Khairi Jamaluddin sendiri di dalam podcastnya. Jadi kita lihatlah sama-sama suatu keadaan yang cukup menarik di mana Perikatan Nasional agak tidak serentak di antara satu sama lain, dan sama juga dengan Barisan Nasional yang pun sama tidak serentak dengan pimpinan negeri. Jadi adakah ini boleh memberi satu advantage kepada Pakatan Harapan? Dan saya sendiri dengan ahli-ahli keluarga saya akan pulang untuk mengundi di Johor, di Skudai, dan sama-samalah kita memberi kuasa rakyat untuk meletakkan parti yang bersedia, parti yang telah pun mempunyai track record dalam pembangunan dan keharmonian masyarakat, untuk memberi suatu apa yang dikatakan keyakinan kepada pimpinan baru negeri Johor, insya-Allah. Dengan itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.